Bersama saya Hasin Zamsudi. Belakang kami adalah satu unit rumah yang telah berjaya kami siapkan dalam tempoh hanya 3 bulan setengah saja. Lokasinya berada di Kampung Sipaya, Kelapa Sawit Kulai yang berkeluasan 1450 kaki persegi dan terdiri daripada 4 bilik tidur, 3 bilik air yang hanya berharga RM180,000 sahaja. Ini harga promosi. Jom kita review sebelah luar rumah yang comel ni. Dia punya tema adalah hitam putih. Jom. Okey, ini adalah keadaan view sebelah luar di mana kita buat dalam tema ni punya konsep hitam dan putih, color dia hitam dan putih. Di mana di luar sini adalah saiz tingkap kita bagikan sebelah bilik master berkeluasan 4x7 kaki beserta juga kuping saiz 2x3 berlekuk-lekuk supaya nampakkan dia punya bowl dia ala-ala English. Dan juga kita bagi casing line ada 3 dekat sini supaya tak membosankan bila dalam keadaan dia hanya plain sahaja. Jadi kita buat daripada bawah sampai atas supaya nampak lebih comel dan lebih menarik. Okay. Tak jumpa juga sebelah luar ni kita bagi tiang Roman saiz 1x1, tinggi adalah 10 kaki. Kita cat warna hitam supaya nampak gagah garang. Okey, dan juga kita bagi kiri dan juga kanan. Tak lupa juga setiap tiang kiri kanan kita sertakan dengan lampu tiang, lampu yang menembak atas bawah supaya nampak keadaan lebih cantik dan comel sebelah malam, cahayanya akan nampak lebih indah. Okey, untuk finishing luar beranda kita bagi jenis mozaik 1x2, berkeluasan adalah 14x8 kaki. Juga corak warna kelabu supaya lantai ni lambat kotor. Okey, kita juga bagi free FOC untuk safety door sebelah luar ni, saiz 5x7.5 kaki. Ada tema ala-ala Islamik. Allah. Okey. Sebelah satu pintu besar dan satu juga kecil. Okey, untuk sebelah ruang tamu ni kita bagi juga tingkap jenis 4x7. Okey, untuk tingkap jenis casement, frame aluminium, juga kuping tingkap kita bagi untuk keliling tingkap supaya nampak lebih cantik. Okey. Untuk rumah ni kita naikkan raise up punya tapak dia daripada tanah dan sampai ke atas 2 kaki. Request kepada owner itu adalah sebagai tambahan. Okey, jom kita review sebelah dalam pula. Okey. Assalamualaikum. Okey, ini adalah ruang dalam rumah. Di mana ruang dalam rumah ni kita combinekan ruang tamu dan juga dengan ruang keluarga. Di mana ruang ni nampak lebih luas kalau bila dikombainkan, tak ada sekatan. Jadi ini adalah keadaan dalam rumah. Okey, ruang tamu, ruang keluarga dan juga ini adalah ruang makan. Jadi dia nampak ruang ni lebih besar dan luas ya, bila kita tengok menyeluruhnya. Okey, di sini juga kita bagi untuk ruang ni ada juga tingkap pintu jenis sliding 3 daun, tinggi 8 kaki. Okey, boleh swing. Jadi kalau kata owner nak tengok sebelah luar di mana anak dia main ke, ataupun nanti suatu hari nanti dia ada plan untuk letak parking kereta sebelah luar, jadi access ni berguna untuk dia. Okey, untuk kemasan dalam finishing untuk lantai mozaik kita bagi jenis saiz 2x2. Okey, untuk keseluruhan rumah warna krim cerah supaya nampak lebih bersih dan lebih luas rumah ni. Okey, tak jumpa juga untuk ceiling kita bagi L box. Okey, ada 2 tempat portion dia di mana ruang tamu dengan ruang keluarga kita bahagi 2. Okey, ketinggian daripada lepas lantai ke ceiling adalah 10.8 kaki. Okey, mana kita tengok dekat sini L box dia kita juga providekan juga lampu dalam dia bercahaya warna kuning dan kipas juga kita sediakan jenis kipas yang ada lampu. Jadi nampak rumah ni nampak lebih mewah, lebih cahaya. Jadi untuk keselesaan dalam rumah lebih nyaman. Okey, ini adalah bilik pertama. Okey, bilik pertama ni kita attach dengan toilet. Tadi inilah bilik master warna. Okay, berkeluasan adalah 16x14 kaki. Kita sediakan juga untuk point wiring untuk lampu 2 point, kipas 1 point. Okey. Juga untuk plug untuk charging ataupun apa kegunaan dia akan gunakan, kita standby juga. Okey, ini adalah bilik air bilik master. Okey, kita tengok keadaannya. Okey. Kita sediakan basic spec untuk tandas ni. Untuk tandas basic spec kita bagi tandas duduk dan juga sinki dan juga water head. Jadi kita bagikan inilah basic spec untuk tandas. Untuk mozaik daripada first lantai ke ceiling kita bagi 6 kaki. Okey. Inilah bilik pertama. Kita tengok bilik yang kedua, tiga dan juga yang keempat. Okey. Ini adalah bilik yang kedua, bilik ketiga dan bilik keempat. Okey, kita tengok bilik yang kedua. Okey, bilik kedua ni sama juga spek dia dengan bilik kedua dan juga bilik ketiga dan juga bilik keempat. Bersaiz 10x11 kaki. Kita sediakan juga point kipas, 2 point lampu dan juga plug charging point. Dan juga kita bagi untuk ceiling ni ada skirting keliling untuk setiap bilik. Okey. Untuk beserta juga tingkap casement saiz 3x5 kaki, swing boleh buka. Tandas kita bagikan pintu jenis bifold, tandas basic spec, ada mangkuk tandas, ada sinki, ada power heat. Okey. Di mana tandas ni kita berkongsi dengan bilik yang ketiga. Ini adalah bilik ketiga mana kita berkongsi bilik dengan air dengan bilik yang kedua. So saiz dia sama, spek yang sama, tingkap, plug, lampu, kipas semua adalah sama. Okey, ini bilik yang ketiga. Jom kita review bilik yang keempat dan juga untuk dapur. Okay. Ini adalah dapur di mana dapur disediakan jenis mozaik untuk tabletop warna hitam dan juga untuk bias-bias warna putih kotak-kotak honeycomb. Okey, ada gabungan ini nampak lebih moden dan lebih menarik. Okey, bila kita letak kabinet. Okey, panjang untuk tabletop ni kita bagi adalah 14 kaki dan juga tingkap jenis casement untuk tengok keluar kita bagi juga jenis tolak keluar, casement tolak keluar, jadi dia boleh nampak view sebelah luar kalau masak tak membosankan. Okay, ini adalah tandas luar bilik. Okay, ini adalah basic spec yang mana kita bagi provide sama spek dengan bilik-bilik air lain. Okay, ada tandas duduk, ada water heat, pipe. Okay, dia bersambung dengan bilik yang keempat. Bilik keempat ni, okay, inilah bilik anak yang kecil. Jadi dia bagi bilik yang agak cukup-cukup duduk. Okay, untuk tingkap kita bagi jenis sama juga spek dengan bilik yang lain. Okay, 3x5, kipas 1 point, lampu 2 point dan juga plug charging point kita juga bagi.
Okey. Ini adalah bilik yang keempat. Okey. Kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sekalian yang di luar sana jika ingin bina rumah, bolehlah hubungi saya Hasim Safsidi yang saya letakkan nombor telefon di talian di bawah. Okey, insya-Allah saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mencapai impian membina rumah idaman masing-masing. Insya-Allah. Assalamualaikum.